Saya pernah bedah siasat masa seorang founder. Apa yang sibuk sangat, apa yang dia buat setiap hari, setiap minggu dan setiap bulan. Dan apa yang membuatkan dia rasa macam occupied sangat sampai tak boleh buat strategi yang kita dah bincangkan. So saya pun duduk, sit down, saya tanya, kita go through satu persatu. So antara dua founder ni persamaannya lebih kurang sama, iaitu 70% masa mereka digunakan untuk kerja-kerja yang sangat clerical, kerja-kerja low level task, kerja-kerja yang boleh di-delegate pada orang yang kita boleh bayar dia 10 ke 20 ringgit per jam. Tetapi dia masih lagi rasa dia kena buat benda tu sebabkan dia rasa dia seorang je boleh buat benda tu. Jadi untuk beberapa M2M members yang saya sedang coaching sekarang ni, tak semua, tetapi mereka yang dah ready, saya akan mencadangkan mereka untuk ambil seorang PA ataupun EA ataupun VA. Okey, apa benda tu? Personal assistant ataupun executive assistant ataupun virtual assistant. Yang penting dia assist you untuk semua kerja you yang clerical. Bila cakap semua, bukan bisnes semata. Kadang-kadang kalau ada banyak bisnes, semua bisnes. So dia bukan admin biasa yang kita pernah hire tu. Sebab admin tu fokus untuk bisnes tersebut sahaja kan. Okey, yang pertama dia take care of all your business. Kalau anda ada satu je bisnes itu dan juga you punya personal life, mana-mana yang mengambil masa, anda boleh delegate pada dia. Contohnya as simple as kalau contoh anda nak pergi travel, anda susah nak buat planning, anda pass kat dia, tolong senaraikan, tolong carikan, nanti just bagi link untuk kita decide. Ataupun nak pergi tempat, nak sambut anniversary ke, nak sambut birthday ke, minta dia buatkan, kaji. Dan kalau nak travel, dia boleh carikan, bookkan. Jadi why not you sit down and cuba senaraikan apa dia sebenarnya yang you buat, and then cuba tengok apa benda yang you enjoy, yang you suka, teruskan buat. Tapi kalau benda tu sebenarnya anda tak suka dan boleh delegate, start to delegate. Kalau tanya one of my M2 members yang ada 4 business, yang dah ada seorang PA yang handle semua business dia, so memang dia kata that's one of the best investment. Kalau anda tonton sampai sekarang, jangan lupa follow.